Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua. Saya Filza Nurhanani binti Zainuddin ataupun anda semua boleh panggil saya Cik Filza selaku pemandu pelancong anda pada hari ini. Sawah menghijau, luas terbentang, ombak berbisik di tepian pantai. Inilah kampung Sungai Serdang, warisan desa indah dan damai. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, kini saya berada di satu kampung iaitu Kampung Sungai Serdang. Kampung Sungai Serdang ini dibuka pada tahun 1959 dengan keluasan 1,200 ekar. Nama kampung ini diambil daripada sebatang pokok iaitu pokok serdang yang ditumbuh di tepi sungai kawasan sini. Kampung Sungai Serdang terletak di Kapar dan di hujung di daerah Kelang iaitu bersepadan dengan daerah Kuala Selangor. Jauhnya kampung ini dari Bandar Kelang kira-kira 22 kilometer. Saya berada di satu-satunya masjid di Kampung Sungai Serdang iaitu Masjid Jami' Ridwan. Dengan rekaannya yang sangat cantik, penduduk-penduduk kampung di sini akan solat secara berjemaah di masjid ini. Masjid ini juga pada setiap hari akan ada orang bersihkan kawasan masjid ini supaya kekal bersih dan orang-orang kampung di sini selesa untuk solat berjemaah di sini. Di belakang saya sekarang ni adalah Dewan Orang Ramai. Dewan Orang Ramai ini dijadikan dewan serbaguna. Sebagai contoh, banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di dewan ini. Contohnya, aktiviti sukan, kedua kahwin. Yang menariknya, dewan ini pernah dijadikan pusat jualan ramah. Jadinya, penduduk-penduduk kampung yang kurang berkemampuan boleh membeli barang-barang dapur di dewan ini. Tempat menarik yang seterusnya adalah kolam pancing Sungai Serdang. Apa yang menarik di sini adalah pada setiap malam akan adanya orang-orang memancing di sini, tetapi kebiasaannya orang-orang lelaki. Kadang-kala ada pihak-pihak penganjur yang akan mengadakan pertandingan memancing dengan hadiahnya yang sangat lumayan. Kadang-kala hadiah hamper ataupun wang tunai. Untuk menentukan pemenangnya adalah seseorang itu akan menangkap ikan yang paling besar. Itulah yang akan menentukan pemenangnya. Anda semua nak tahu tempat makan yang paling famous di kampung ini? Soto Sungai Serdang adalah tempat yang paling famous di kampung ini. Penduduk di sini sangat suka soto di sini kerana dengan harganya sangat berpatutan. Nak tahu kenapa famous? Sebabnya soto di sini pernah masuk rancangan TV3 iaitu Jalan-Jalan Cari Makan. Untuk Kampung Sungai Serdang, terdapat beberapa jalan yang unik digunakan di kampung ini. Kampung ini menggunakan nama-nama bunga seperti Jalan Teratai, Jalan Cempaka, Jalan Mawar, Jalan Kemboja dan juga Jalan Melu. Itulah keunikan yang ada di Kampung Sungai Serdang ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.